Selamat datang dan menonton info dan sinopsis drama Sekam di Dada. Drama ini mempunyai 20 episod. Bermula tayangan pada 11 Mac 2025 setiap Isnin hingga Jumaat jam 10 malam. Di TG3 atau boleh stream ditonton. Skrip oleh Wan Mahani Wan Hassan. Arahan Zamri Zakaria. Terbitan Safiri Screen Sendirian Berhad. Membariskan pelakon hebat seperti Adi Putra sebagai Nasir, Amira Rosli sebagai Orchid, Josia Hogan sebagai Arif, Puteri Sarah Liana sebagai Rosie, Auni Yusri sebagai Sarah, Api Silo sebagai Nasman. Serta ramai pelakon membintangi drama ini. Drama ini mengisahkan Orchid yang terperangkap dengan tekanan emosi selepas berkahwin dengan Nasir. Keadaan menjadi lebih rumit apabila Nasir jatuh sakit dan hilang upaya berjalan. Orchid telah menuntut cerai dan ini mengejutkan semua orang terutama anak sulung mereka, Nasman. Ketika Orchid keluar dari rumah, beban mula dirasakan oleh anak-anaknya kerana ego Nasir. Konflik semakin memuncak apabila Arif muncul bersama isterinya Rosie yang membawa rahsia lalu. Apakah rahsia Orchid? Apakah yang terjadi pada Nasir dan keluarganya? Jangan lupa menonton drama Sekam di Dada.